Jadi perjuangan mengenai Palestin ni tuan-tuan, bukan budak sumut je buat, bukan kawan-kawan sumut je buat. Dia dilakukan oleh seluruh dunia. Oleh orang-orang yang tidak dilahirkan sebagai anjing yang cemburukan kepada bulan dan anjing tamak yang kehilangan tulang yang digonggong. Jadi saya boleh tuan-tuan faham. Jadi janganlah cuba menjadi bajingan yang kemudiannya nak mengatakan semua orang dalam hidup ni nak populariti dan nak limelight. Tak ada. Siapa berani datang studio saya? Saya raikan. Saya berani. Jemput saya pergi tempat orang-orang yang ni. Saya berani. Dan saya bagi calculation, orang-orang yang mengkritik semua ni, anda bercakap 10 minit. Saya cakap 3 minit dia. Anda cakap 10 minit, saya cakap 3 minit dia. Sebab saya faham, kena bagi 10 minit sebab bodoh sentiasa membiak. Ambillah 10 minit. Sebab orang bodoh ni, dia perlukan 10 minit. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, dia perlu 3 minit dia. Datang ke studio saya pun saya raikan. Pergi sampai ke rumah tuan-tuan pun saya akan pergi. Janji kita berdebat mengenai bagaimana perjuangan mengenai Palestin sebenarnya bukanlah perjuangan drama, bukanlah perjuangan wayang dan bukanlah perjuangan untuk mendapatkan publicity. Benda ni bukan baru tuan-tuan. Oleh kerana orang bodoh ni tidak membaca sejarah, dia tak tahu perjuangan membebaskan Palestin ni. Saladin kita ingat sampai sekarang, tapi tak siapa mengatakan Saladin tokoh yang glamour. Saladin diingati kerana tokoh yang paling penting dalam sejarah Islam membebaskan Masjid Al-Aqsa. Tak ada istilah Saladin adalah bintang popular. Kenapa Raja Muhammad Al-Fatih diingat? Raja Muhammad Al-Fatih diingat pada tahun 1458 dia membebaskan Konstantinopel kerana dia ingin memenuhi kehendak Rasulullah. Bahawa satu hari jatuhlah Byzantine kepada tangan orang Islam. Dia bukan seorang penggila glamour dan dia bukanlah seorang yang cuba menjadi populis. Jadi sejarah perjuangan Palestin ini dah berlaku dengan peristiwa yang begitu panjang. Sebelum Palestin jatuh pada 1948 di atas pakatan di antara British dan juga Israel, Palestin dah pernah jatuh dah dulu. Pada tahun 1099 ditebus semula 88 tahun kemudian oleh Saladin Al-Ayyubi. Saladin Al-Ayyubi sekarang dihormati di barat dan timur. Dihormati oleh orang Islam kerana membebaskan Masjid Al-Aqsa, dihormati oleh orang barat sebagai seorang yang apabila berjanji, dia berjanji sebagai seorang Muslim sejati. Itu je.